Dia bagi 3 angle dekat sini. Angle yang pertama adalah emosi dan ibadah. Okay, dia dah study market sebab dia seorang pakar. Kita dah bagi konteks dekat dia tadi. Kita bagi tugasan pada dia. Dia adalah seorang pakar. So, dia kena gunakan ilmu kepakaran dia based on apa knowledge yang dia tahu dalam dia punya data. Dan dia akan hasilkan permintaan kita pada action tadi tu, iaitu untuk hasilkan 3 copywriting. So, nampak dekat sini headline, ayat yang pertama ataupun hook, headline kepada copywriting, dia terus masukkan elemen yang sangat sesuai dengan target audience kita, iaitu 40-an ke atas. Macam mana? Dengan cara, nampak penulisan Allahu, seksanya nak lipat kaki masa sujud, rasa macam tulang belaga. Siapa kat sini umur 40-an, dia terus masuk kepada target market, mula rasa lutut tu ketat semacam. Bila nak solat, waktu nak rukuk atau sujud, ya ampun, rasa mencucuk-cucuk. Kadang-kadang sampai terpaksa solat, duduk sebab tak tahan sangat bila dia misa dia. Okey, sedih kan bila pergerakan kita terbatas. Jangan biarkan sakit lutut ni ganggu khusyuk kita. Tuan-puan, kena cuba ikhtiar dengan multi jam.